Dia bawa kereta laju tau. Cakap, oi, aku nak duduk lagi lah. Itu je. Okay. Mungkin Mama boleh kongsikan sedikit pengalaman bersama Datuk Sharifah Aini. Mungkin ada tak momen-momen ataupun... Ada banyak moments dia. All the good moments. Mama masa berbau dia nak sakit tu, dia ada call Mama lah kat rumah. Dia kata, she call me Anya. Anya, buat apa? Cakap tak ada apa pun. Kat rumah je. Datanglah rumah I. Buat apa? I masak. Mama duduk dekat Jalan Kelang Lama. Dia duduk kat PJ. So malam-malam tu I drive pergi rumah dia. And then kita makan dinner. Borak. Tengok dah pukul 12 malam. Girl, Sharifah, dah pukul 12 lah. Aku nak balik lah. Panggil dia gelaran itu girl. Kadang-kadang Sharifah. Okay. Kadang-kadang Pa, you know. So, tu saya balik lah Kak, tidur sini je. Baju tak bawa, tak boleh pakai baju I. Tak tidur pun, berborak lagi sampailah pukul 3 macam tu. And then sometimes kalau mau pergi rumah dia, anak laki-laki dia balik, anak laki dia nak pergi naik basikal. Anak dia suka naik basikal malam-malam. Dia cakap, Nya, susah hati lah Kak Nya. Dia tu naik basikal malam-malam. Dia cakap, it's okay lah, he can takes care of himself. Tak apa boleh. Ya ke? Jom kita go for a drive. Mana tahu kita nampak dia tengah naik basikal macam tu. So dia bawa kereta dia pergi Shah Alam. Dia bawa kereta laju tau. Cakap, oi, aku nak duduk lagi lah. Itu je. Okay, slow down. Kita orang berdua dalam kereta. Walaupun kita ni penyanyi, tak menyanyi. Agaknya dah penat menyanyi kot kan. Dia cakap, Kanya balik kita makan lagi. Dia cakap, tak nak lah. You tidur mak I lagi malam ni. Audio Plus.